IC. Tunjuk IC. Muka kau kerja apa? Kerja apa? Seorang wanita yang menggelarkan dirinya sebagai Inspektor Sheila menjadi perhatian ramai selepas ditahan polis dalam satu insiden di Batu Caves sempena sambutan Hari Taipusam. Rakaman video yang tular di media sosial menunjukkan wanita tersebut ditahan susulan dakwaan mencetuskan kekecohan serta terlibat pertengkaran dengan beberapa peniaga di kawasan berkenaan. Berdasarkan perkongsian pengguna media sosial lain, wanita terbabit dipercayai bertindak secara provokatif terhadap orang awam, termasuk mendakwa meminta individu tertentu menunjukkan kad pengenalan. Tindakannya itu menimbulkan rasa tidak selesa dalam kalangan pengunjung kuil. Wanita tersebut dilihat sempat berucap kepada orang ramai ketika berada dalam tahanan polis. Ketua Polis Negara memaklumkan, tangkapan dibuat oleh anggota bertugas bagi memastikan keselamatan awam. Kes disiasat mengikut Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955 serta Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Tunjuk IC. Tunjuk IC. Muka kau kerja apa? Kerja apa? Meanwhile, Sampai sekarang, tim kelolaan ASP Rizif tak tahu nak buat apa dengan saya, nak hantar saya ke mana, tak tahu lagi. Dah kira-kira 20 ke 25 minit saya bercakap, masih tak jadi tindakan lanjut. Tahniah, saya akan buat report polis yang memang padu ke atas ASP Rizif yang masih merokok batang yang kedua dalam pakaian uniform operasinya. Inilah contoh dan tauladan pegawai kanan polis yang berpangkat ASP. Saya rasa ASP itu ASP dibeli. ASP dibeli yang direkomendkan sebab dia Melayu dapat pangkat muda. Kalau dia India dan Cina memang susah. Tapi kalau dia Melayu, tak ada masalah. Esok pun dia boleh jadi IGP. Lepas ini, untuk maklumat semua, Inspektor Sheila akan menjadi lagi famous di kalangan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana sudi menahan saya di hari yang mulia ini, Hari Taipusam. Kalau saya tak popular, kalau benda ni tak masuk berita dan saya meraih populariti, anda tunggu dan lihat. Pihak polis memangnya cemburu kerana saya memang popular di kalangan pihak media, di kalangan rakyat jelata Malaysia. Kita tunggu dan lihat apakah keputusan ASP Tuan Rizif. Penjenayah yang ditangkap bersama saya sekarang dilepaskan begitu saja. Itu dia tengah keluar India ni. Padahal dia gangster. Tengok tangan dia bertatu. Contoh, mesti ada rekod nampak tau. Tapi dia dibebaskan. Ikut jalan belakang. Tapi memandangkan saya bersuara lantang, saya pula telah ditangkap. Tak tahu kes apa, tak tahu seksyen apa, tak tahu salah apa, tak diberikan ruang dan peluang untuk saya menghubungi keluarga dan peguam saya. Pihak polis telah menyalahgunakan kuasa yang diturunkan oleh Agong, Sultan-Sultan dan Menteri-Menteri. Tahniah PDRM. Saya akan buat report polis ke atas anda semua. Kita tunggu dan lihat. Sekian. Terima kasih. Happy Taipusam.